Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke forum ilmiah kami yang bertajuk Peranan dan Pemikiran Tokoh Bahasa dalam Bahasa Melayu. Saya Muhammad Alif sebagai moderator pada hari ini. Bersama-sama saya dua orang panelis yang amat berpengetahuan, iaitu saudara Anik Khaizuddin dan juga saudara Anik Hazwan, yang akan membincangkan tentang tokoh-tokoh besar dalam dunia bahasa Melayu. Jadi, tokoh-tokoh ini memainkan peranan yang sangat penting dalam memperjuangkan bahasa Melayu. Walaupun pendekatan mereka yang sangat berbeza, namun matlamatnya tetap sama, iaitu memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, budaya dan identiti bangsa. Baiklah, tanpa kita membuang masa, saya ingin menjemput saudara Anik Khaizuddin. Jadi, Anik Khaizuddin, bolehkah awak menceritakan sedikit tentang latar belakang dan sumbangan tokoh yang pertama? Okey. Terima kasih Tuan Moderator. Pada hari ini saya akan menceritakan sedikit latar belakang dan sumbangan Profesor Asmah Haji Omar. Profesor Asmah Haji Omar ini sememangnya layak digelar sebagai Ibu Linguistik Melayu. Beliau ialah antara sarjana terawal yang menjalankan kajian mendalam tentang struktur bahasa Melayu secara ilmiah. Antara karya-karya yang terkenal yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Nahu Melayu Mutakhir, Ensiklopedia Bahasa Melayu dan Susu Galuh Bahasa Melayu. Melalui karya-karya dan kajian-kajian inilah beliau bukan sahaja memperkaya bidang linguistik bahasa Melayu, tetapi turut memperkukuh kedudukan bahasa Melayu ini sebagai bahasa yang mampu berdiri setanding dengan bahasa antarabangsa lain seperti bahasa English, bahasa Inggeris. Okay. Beliau juga pernah memegang pelbagai jawatan penting seperti Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik di Universiti Malaya, dan beliau juga merupakan ahli lembaga penasihat bahasa di Dewan Bahasa dan Pustaka. Sumbangan beliau bukan sahaja di Malaysia, tetapi turut banyak sumbangan beliau di peringkat antarabangsa, terutamanya di Brunei, Indonesia dan Thailand. Menarik sekali perkongsian daripada saudara Anik. Jelas sekali bahawa Profesor Asmah Haji Omar bukan sekadar ilmuwan, tetapi juga seorang pejuang bahasa yang benar-benar mahu melihat bahasa Melayu berkembang di peringkat global. Beliau bukan hanya menulis tentang bahasa, tetapi berusaha menjadikan bahasa itu hidup dan dihargai oleh masyarakat kita. Sekarang kita beralih kepada tokoh yang seterusnya. Jadi, Hazwan, boleh anda kongsikan sedikit tentang tokoh itu? Sudah tentu, Tuan Moderator. Salah seorang tokoh yang saya minati ialah Profesor Abdullah Hassan. Beliau merupakan seorang tokoh bahasa dan ahli linguistik yang banyak menyumbang dalam bidang komunikasi dan linguistik terapan. Beliau juga banyak menghasilkan buku panduan seperti Komunikasi untuk Pemimpin, Linguistik Am untuk Guru dan Terjemahan serta Bahasa Melayu Moden. Pemikiran beliau sangatlah praktikal. Beliau sangat menekankan bahawa bahasa Melayu bukan hanya untuk digunakan di sekolah atau majlis-majlis rasmi, tetapi juga mesti digunakan dalam bidang profesional seperti bidang ekonomi, sains dan teknologi. Beliau percaya bahawa hanya melalui penggunaan yang lebih meluas, bahasa Melayu akan benar-benar hidup walaupun menghadapi banyak cabaran pada masa kini. Betul sekali, Azwan. Saya tertarik dengan pandangan anda.
Jika Asmah menekankan teori dan juga ilmu linguistik, Abdullah Hassan pula menumpukan kepada pelaksanaan dan juga penggunaan bahasa dalam dunia yang sebenar. Kedua-dua tokoh ini saling melengkapi antara satu sama lain, iaitu yang satu itu membina asas, manakala yang satu lagi memperkukuh penggunaannya. Jadi Anik dan juga Hazwan, menarik juga kalau kita fikir, tanpa tokoh seperti mereka ini, mungkin bahasa Melayu tidak akan berkembang sehingga hari ini. Apakah pandangan kalian berdua tentang kepentingan tokoh-tokoh ini sebagai inspirasi kepada pelajar pada hari ini? Okey, pada pendapat saya dahulu, saya sangatlah merasa bahawa tokoh-tokoh ini sangatlah penting dan mampu menjadi inspirasi kepada pelajar pada masa kini. Tokoh seperti mereka lah yang telah membuktikan bahawa perjuangan bahasa bukanlah kerja yang mudah, tetapi semua perjuangan yang telah mereka sumbangkan itu memberi nilai positif dan kesan positif kepada generasi masa kini. Betul sekali Anik. Tokoh-tokoh ini menunjukkan bahawa cinta kepada bahasa bukan sekadar menulis ataupun mempelajarinya di sekolah maupun di luar, tetapi juga cara kita berfikir dan bertindak untuk sentiasa mempertahankannya agar tidak ditelan zaman. Betul sekali. Baiklah, marilah kita teruskan kepada perbincangan yang seterusnya, iaitu peranan dan juga pemikiran tokoh. Baiklah, dalam bahagian ini kita akan mendalami peranan dan pemikiran kedua-dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Jadi Anik, boleh anda terangkan dengan lebih mendalam tentang peranan Profesor Asmah Haji Omar? Okey, baik. Terima kasih Tuan Moderator. Jadi saya akan menceritakan lebih dalam tentang peranan Profesor Asmah Haji Omar ini. Profesor Asmah Haji Omar ini, beliau telah memainkan peranan besar dalam membentuk ilmu linguistik Melayu moden. Beliau memperjuangkan agar bahasa Melayu dikaji secara ilmiah, bukan sekadar bahasa komunikasi. Salah satu sumbangan utamanya ialah memperkenalkan teori linguistik tempatan yang sesuai dengan struktur bahasa Melayu dan bukan meniru teori barat sepenuhnya. Selain itu, beliau juga memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan tinggi. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu ini haruslah menjadi bahasa ilmu supaya bangsa kita boleh berfikir dan berinovasi dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa bergantung dengan bahasa-bahasa luar, contohnya bahasa Inggeris. Beliau juga turut menulis tentang peranan bahasa dalam pembentukan jati diri bangsa. Menurut beliau, bahasa Melayu ialah roh kebangsaan yang menyatukan pelbagai kaum di Malaysia. Tanpa bahasa Melayu, semangat kebangsaan tidak akan kukuh. Betul sekali Anik. Daripada perkongsian itu, kita dapat lihat bahawa perjuangan Profesor Asmah Haji Omar amat mendalam. Beliau tidak mahu bahasa Melayu menjadi sekadar sebagai alat percakapan sahaja, tetapi juga sebagai bahasa ilmu, bahasa budaya dan juga bahasa pemikiran bangsa. Sumbangan beliau membuktikan bahawa memartabatkan bahasa bukan hanya tanggungjawab ahli sastera, tetapi juga ahli akademik dan guru dan juga pelajar. Kalau kita lihat pada hari ini, pendekatan beliau masih lagi relevan dalam bidang pendidikan dan juga teknologi. Dari Hazwan, bagaimana pula dengan peranan Profesor Abdullah Hassan? Terima kasih Tuan Moderator. Berdasarkan pengetahuan saya, Profesor Abdullah Hassan pula memperjuangkan penggunaan praktikal bahasa Melayu dalam zaman masyarakat yang moden. Beliau percaya bahawa kalau kita lebih banyak berbicara dan menggunakan bahasa Melayu yang berkait dengan teori, bahasa itu akan
akan mati secara perlahan-lahan. Jadi, beliau menekankan komunikasi berkesan dalam semua konteks atau aktiviti seharian, sama ada dalam masyarakat, perniagaan atau media, serta dalam keadaan rasmi ataupun tidak rasmi. Beliau juga menulis banyak buku-buku panduan tentang komunikasi pemimpin, komunikasi organisasi dan bahasa kerja. Melalui karya-karya tersebut, beliau mahu masyarakat menggunakan bahasa Melayu dengan betul, berhemah dan berkesan. Selain itu juga, beliau aktif dalam bidang penterjemahan ilmu. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu boleh menjadi jambatan ilmu dunia dan akan dikenali oleh masyarakat luar. Melalui terjemahan ini, ilmu dari bahasa asing boleh disebarkan kepada masyarakat tempatan tanpa kehilangan makna asal. Menarik sekali Hazwan. Profesor Abdullah membawa semangat bahawa bahasa Melayu bukan hanya untuk bersembang tetapi untuk bekerja dan juga berfikir. Jadi kalau Profesor Asmah membina teori dan juga akar, Profesor Abdullah Hassan pula menumbuhkan cabang dan buahnya dalam kehidupan moden. Kita boleh katakan bahawa kedua-dua tokoh ini melengkapi antara satu sama lain, iaitu Asmah lebih fokus kepada pembangunan teori dan juga struktur bahasa, manakala Abdullah Hassan fokus kepada penggunaan bahasa dalam dunia nyata. Mereka berdua ibarat dua sisi duit shilling, berbeza pandangan tetapi membawa nilai yang sama. Jadi kalau kita lihat sekarang, banyak pelajar lebih selesa menggunakan bahasa Inggeris dalam kerja akademik. Apa pandangan kalian? Adakah itu tanda kelemahan bahasa Melayu? Okey, menurut pendapat saya dahulu, penggunaan bahasa Inggeris dalam kerja-kerja akademik, contohnya dalam kerja penulisan dan sebagainya, ianya tidaklah menunjukkan kelemahan bahasa Melayu, tetapi ianya menunjukkan bahawa kita ini belum cukup yakin dengan kekuatan bahasa sendiri. Dan beliau iaitu Asmah Haji Omar juga selalu menekankan bahawa kalau istilah itu tiada, kita boleh cipta. Jadi janganlah kita cepat tunduk pada bahasa asing. Betul sekali, Anik. Profesor Abdullah juga pernah berkata, bahasa maju bila kita guna. Maksudnya, kalau kita lebih banyak terapkan penggunaan bahasa Melayu dalam aktiviti seharian, bahasa Melayu akan lebih dikenali dan mungkin boleh menjadi bahasa utama yang dapat menggantikan pinjaman-pinjaman bahasa dari bahasa lain. Dalam konteks pelajar seperti kita perlu lebih kerap menggunakan bahasa Melayu ketika berada di dalam kelas, maupun dari segi perbualan, perbincangan, penggunaan baku maupun tidak baku. Kalau kita asyik tukar kepada bahasa Inggeris, bahasa Melayu tak akan pernah berkembang. Betul sekali, saya sangat setuju dengan pendapat kamu berdua. Jadi kita yang muda inilah yang perlu teruskan menghidupkan bahasa Melayu melalui penggunaannya, sama ada dalam segi perbualan dalam harian maupun video ataupun media sosial sendiri. Jadi kesimpulannya, dua tokoh ini menunjukkan dua arah perjuangan, iaitu Asmah Haji Omar memperkukuhkan asas ilmu dan teori bahasa, manakala Abdullah Hassan memperluaskan penggunaan bahasa dalam realiti moden. Gabungan kedua-dua tokoh ini menjadikan bahasa Melayu bukan sahaja bahasa warisan tetapi juga bahasa masa depan. Baiklah, sekarang kita beralih ke bahagian seterusnya.
kita sudah faham peranan dan juga pemikiran kedua-dua tokoh. Persoalannya, mengapakah usaha mereka masih penting hingga ke hari ini? Ni boleh anda terangkan? Okey, pada pandangan saya, usaha mereka ini masih penting hingga ke hari ini kerana sumbangan Profesor Asmah Haji Omar ini sangatlah relevan. Dalam dunia digital, kita semakin terdedah kepada pengaruh bahasa asing. Hal ini kerana seperti mana yang dapat kita lihat, masyarakat kini terutamanya golongan-golongan muda sering menghabiskan masa dengan melayari media sosial dan laman-laman sesawang. Sebagai contoh, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok yang merupakan yang menyebabkan mereka lalai. Okey. Jadi kalau asas linguistik kita ini tidaklah kuat, maka bahasa Melayu kita ini boleh hilang keasliannya. Hal ini juga turut diperkuat lagi dengan penggunaan bahasa-bahasa yang tidak baku dalam percakapan, terutamanya dalam WhatsApp dan sebagainya. Jadi usaha beliau ini telah menjadi benteng supaya bahasa Melayu kita kekal berakar dan tersusun. Betul tu Anik. Kalau bahasa hilang struktur, lambat laun hilanglah identitinya. Asmah mengingatkan kita bahawa menjaga bahasa bererti menjaga maruah bangsa. Bagi Profesor Abdullah Hassan pula, beliau memberi inspirasi supaya kita lebih berani menggunakan bahasa Melayu dalam bidang profesional. Beliau percaya kalau bahasa Melayu lebih kerap digunakan dalam bidang ekonomi, teknologi dan sains, maka nilainya akan lebih meningkat. Sekarang pun kita dapat lihat banyak kandungan dalam media sosial, podcast dan video pendidikan menggunakan bahasa Melayu dengan gaya moden. Itulah salah satu bukti pengaruh pemikiran beliau masih hidup hingga sekarang. Betul tu Hazwan. Kedua-dua tokoh ini ibarat dua tiang seri dalam rumah bahasa Melayu. Tanpa mereka mungkin bahasa ini tidak akan berdiri utuh sehingga sekarang. Jadi marilah kita sebagai generasi muda pada masa kini supaya terus menyambung perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh kita, iaitu dengan cara menggunakan bahasa Melayu dengan bangga, dengan ilmu dan juga dengan maruah kita sendiri. Kerana bahasa Melayu bukan sahaja sebagai sekadar warisan, tetapi juga kekuatan bangsa Melayu itu sendiri. Jadi betul sekali tu. Sebagai generasi muda pada zaman kini, kita perlu terapkan dalam diri kita terhadap nilai-nilai yang ada dalam tokoh-tokoh dalam perkembangan bahasa Melayu, agar bahasa Melayu tidak ditelan zaman dan dapat digunakan dengan lebih kerap dalam aktiviti seharian kita. Ya, saya juga bersetuju. Hal ini juga merupakan salah satu cara kita untuk membalas perjuangan tokoh-tokoh bahasa kita pada masa dahulu yang sudah berusaha keras untuk memartabatkan bahasa Melayu. Dan oleh itu kita sebagai generasi muda perlulah mengambil cakna tentang hal ini supaya bahasa Melayu kita ini kekal dan dapat digunakan di dalam setiap dalam mana-mana peringkat dan mampu pergi ke taraf antarabangsa. Betul sekali. Jadi kita boleh simpulkan bahawa tokoh-tokoh dahulu seperti Asmah Haji Omar, Abdullah Hassan banyak memberi peranan dalam menjaga memartabatkan bahasa Melayu supaya kita dapat pelajari dan juga mengambil iktibar supaya generasi muda pada hari ini menjadi wadah perjuangan supaya dapat disambung. Jadi itulah sahaja perkongsian daripada kami pada hari ini.
terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Dalam forum kami seterusnya. Baik. Assalamualaikum.